Hello, what's up guys? So kita orang sekarang tengah siap-siap. Hari ni adalah last day kita orang. Pukul 9.30 kita orang punya train daripada HII balik ke KL Central. So sekarang kita tengah siap-siap. Kita kemas-kemas siap awal supaya nanti tak ada rushing. Sudah siap guys. Nak balik guys. Tak sabar nak balik. Hey, siapa punya alam pula tu? Isma berjaya dengan penambahan. Oh, kena siap-siap mah. Dah siap-siap lah. Okay. Settle lah. Habis Bungkus. semua memborong. Oh, yang paling terbanyak Asri. Oh, berotan padu tu dia. Dia kata nak bagi kat awet. Semua dah siap. X dia tu. Semua sulasi. Kepulangan dan menunggu train. Mak, Asri kita pergi mana ni, Mak? Ni dah siap-siap ni. Kita pergi jalan-jalan. Terima kasih kamu. Kalau barang dapat hantar. Terima kasih kamu. Kalau barang dapat hantar, boleh. Dapat call? Ha? Easy bike. Tidur. Pasal awal lagi lah. Dia buka pukul 9 tu. Pukul 8.30 kan. 9 lebih. Aku call sekali lah. Aku video call lah. Full. Oh wow. Oh wow. Ready nak balik guys. Hantar motor. Penuh. Let's go lah. Kita pergi menghantar motor. Lepas tu baru jalan-jalan. Boleh ke tak? Kau boleh pegang kamera ke tak? Tak boleh letak tengah. Semua dah. Busuk bro. Saya mah banyak ni. Busuk. Jalan. Tak ingat. Abang kita belakang ni. Aku sesat apa? Daripada 3 minit. 30 minit. Memang songkla. Hai, jangan. Memang songkla. Apa mau easy bike? Easy buy. Ayah. Ya. Ni ke? Betul. 3 minit. Head north. Dah. Dah. Kita ni muatan berat ni. Bukan tu buat bijak, naik kan buat bijak. Tutup ke? Kau kan tutup. In 200 meters, turn left after Kuwaja Anniversary 2. So kita orang on the way nak pulangkan motor. Ya betul. Turn left after Kuwaja Last day kita. Anniversary Train pukul 9.00. Momen terakhir kita. Belum menjulik keadaan. Dia memang gelap ke? 2. In 200 meters, turn left. Kali depan support dia mampus. Dia tak nak balik tenang. Aku tak perlu berharap apapun. Then turn right after the pharmacy. Turn left, then turn left after CIN Tour Company, Limited C. She, Zen, Thorn. Aduh. Ini yang direct kan? Direct. Okay, itu boy. Buat apa ni? Terus kenapa? Ni stop. Cara kita. Ni jauh ke belum? Nak minta sebelah itu tutup. Apa semua dia orang tutup lah. Tak muat pagi. Your destination is on the right. Tada. Easy bye. Jom. Dah sampai.
sampai. Aku punya pot apa lagi? Dah. Kau cakap belum? Kita sudah sampai untuk memulangkan barang. Kita sudah sampai. Pai. Kenapa? Morning. My turn. Our train today Thank you so much. See you next trip. InsyaAllah. Many my friend ask Yeah. where is the island Dubai. Please. I always ask this that your price very affordable Yeah. compared to others. Okay. Yeah. Thank you so much. Terima kasih. Easy bar. Sama-sama. Jomlah. So dekat sini lah kita orang sewa Ya guys. motor dekat Easy Bike. Harga sangat berpatutan guys. Murah-murah. Ya. Owner pun baik. Mana? Owner, ni owner. So korang daripada Malaysia nak cari Ya. Easy Bike boleh. Boleh, Nanti Roger. kita orang letak Nanti. contact number dalam video. Alright. Okay. Sana pergi mana? Kita nak pergi tak adalah 1 jam, setengah jam lah. 9:30 dah kena ada sana. Ya. 9 setengah jam lah. Lagi setengah jam. Korang nak pergi CVE? Pergi je. Kita pak-pak tu atas. CVE kat mana? Sini. Bawa je tak? So kalau siapa nak masuk dulu. Jaga barang kat luar. Boleh je letak barang kat dalam. Yang tu dekat tempat-tempat lepak tu. So let's go. Kita bergerak ke 7-Eleven. Boleh letak atas ni. Boleh. Apa? Buat. Oh, aku tanya main rugby. Main rugby boleh, main lain boleh. Kau main rugby bila kau main rugby? Tak tahu sekolah main rugby tu. Pantat kau piak dah dengan aku sial. So let's go. Hari terakhir kita. Let's go. Kita pergi 7-Eleven. Kita pergi memborong. Jalan ke dekat-nya ni. Apa yang patut? Tak sumpah pun tak banyak explore gini. Sebab hujan kan. Tapi tak apa lah. Trip next. Naik motor lah. Baru ada rancak-rancak tu. Tapi naik motor tak dapat tu dulu bayar Sebab ni kan Amar ajak pergi Pattaya. Pattaya? Apa? Minggu tahun depan. Right. Bayar Pattaya lagi jauh kau nak pergi Hanyang. Jom 15 jam. So kita orang singgah 7-Eleven yang terbesar di Hayai bro. Inilah dia, berdekatan dengan Hotel Botani, dekat dengan train ni guys. Kita boleh bawa ke? Semua dia tengok. Do not drink alcohol insyaAllah. Dah, tu je lah. Sekejap. Comel lah. Ni dah Dia tak satu tompak lagi lah. Satu ni banyak yang ada. Kau nak beli apa? Sri, nak cari apa Sri?
Hall. Ni apa ni? Hall lah. Oh, hall. Oh ni lah. Sedap ke hall? Tak member aku. Tak bentuk dia. Sama. Yang tak ada. Apa dia dah cari tu? Mak aku semalam. Dia pun minit dan oh, suruh pergi ke Mama tak perlu lah. Dia aku suruh boleh tak? Sekarang ni aku ada lagi 300 baht. 400 baht, 420 baht. Tapi semalam dah beli barang. So hari ni macam tak tahu nak beli apa. So hari ni ada promosi baru. Apa? Kata almond pie. Kata almond pie. tak tahu tu nak tambah apa. Semalam dah banyak. Weh ni tu Bernes 22,000 20,000 Bernes Bernes sama mahal 10 lebih 10 lebih ni collagen tu jelly kulit lah untuk kulit nak beli apa Macam main dia ni. semalam dah beli aku tak nak beli berapa banyak tu barang tak mampu nak beli dia tak macam dulu air tu mak dekat dalam tu mesti nak makan-makan keropok Dia ada je air ni. Air brew machine. leh mat semalam dah beli banyak aku tak tahu nak beli apa Satu lagi. Boy. Ada dia Assalamualaikum. apa ni Ngam. Boleh tak? Cuma tengok nak tengok di balik dua di kau. Letak buku pay. nak beli apa tak tahu nak beli apa Aku berikan member aku tapi tak ada. ni apa kopi 50. 50 baht Apa? 50. 50 tak tahu tak kau nak pakai kau nak pakai duit aku kau nak pakai duit aku aku ada lagi 400 baht Kau dapat itu kan? nanti kau bayar cash kau tahu aku RM7 Baik cash. tak ada cash transfer lah bawa transfer lah asal kau nak ni 55 bah. Ya ni. Americano Berapa banyak? Latte betul ni kau ni kau nak pinjam kat aku 1 baht nanti kau bayar ni Ambilkan duit sini. dia nak beli horse Oh. dia tu tinggal berapa je tu dia nak beli tu Dalam ni bag. so Bawa tak dulu ni dah. Ada tak kan? Kakak nanti take foto promo kan foto. Tiga orang. Mengko habis kakak. Habis. guys settle sudah membeli belah Boy, bila balik boy. tangkapan untuk hari ini Aku rasa kita banyak shopping dekat CBE tu. ya itu Dia bawa bekal. sini je tempat yang menarik pun Tak tahu aku rasa apa dekat makro saya banyak. makro sebab ni tu ada banding so sekarang kita bergerak balik ke laju bergerak ke tren ke mana ni mari Mok, kau ingat ke jalan Mok? Kau ingat jalan? Ingat jalan? Oh tu je Bukan main ingat jalan aja. aku agak jauh sangat no kanan naik tutup Itu dia kan. Kalau nak layan pusing jauh. aduh dah kita dah hampir sampai
Pejam cilik, pejam pelik dah balik. Jam balik. Tengok. Tak tahu dah balik. Pejam pelik. Pejam pelik. Tu berak makan tidur. Jai. Asyik tersirit dekat hotel. Apa? Teruk. Lekat Kita orang tadi nak check out dia, aku tak tahu dia check apa bilik. Bukan main lama lagi ah. tak, dah lah terlupa kan. Ha. Dia dah siap. Dia dah siap tu buat senyap pun. Asal dulu buat senyap. Kau hajar betul. Pelik kenapa abang tu dah keluar dulu. Dia sidai. Sampai. Kita sudah sampai dekat train guys. Terus? Tak kat dalam. Dah penuh? Oh, kontrol dah. Mana? Sini? Awak dia. Sini ke? Ui, sumpah. Mo, habis mo. Tu pergi lap tu, ada tu. Tu. So kita orang dah sampai dekat train. So kita orang sedang menunggu. Train kita 9.30 ke mo? 9.30 kan? Kan 9.30. So 9.30. So kita tunggu je lah train sampai. Train kita dah sampai guys. Yes, guys. Dah sampai guys. Dah nak balik. Dah, guys. Dah nak balik. Balik. Duit sudah habis. Masa untuk mencari duit lagi. So let's go. Kita dah boleh naik? Boleh? Oh dah boleh? Jom. So let's go. Kita balik. Kita punya train train kita situ C230 3. Ada yang kena pilih tu. Ha? Ada yang kena pilih. Ya. Yang ni apa? Sini tak. Tengok. Ni. So jomlah. Jomlah guys. So let's go. Okay, kita dah sampai. Aku kau si berapa mak? Aku si 30. Kenapa begini rumah? Bapak busuk siapa ni? Kita kat sini. Kau si berapa? Aku rasa kita belakang apa? Patut kita masuk belakang. Ya tu. Belah bawah. Belah bawah. Dia atas. Dia atas. Ini berapa? Mana tu? Nombor berapa? 14.
macam ni lah keadaan dalam train. Masing-masing mencari katil. Masing-masing mencari katil. Tapi yang penting kali ni kita tak salah. Akak kat bawah. Lihat sana. Semuanya. Decorate my room. Nenek atuk. I have to decorate my room. Boleh. C30. You are tu ah. Oh my god. Dapat ni. I'm dekat. Ha? Aku. C30. Ada apa? Balik KL je? KL? Setapak. Kenapa? Tak yang garis. Aku ngam. Kau nampak garis. Ada lain. Ni ke? Cermin? Lain tak ada. Bukannya tak ada lain, kabur. Okey, tapi Maksud tak ada lain tu apa? Tak faham. ni ada besi. Oh, tingkap. Aku tak ada. Ini tengok. Rabak yang dia buka aja. Kau boleh buka. Okay, sudah kita dah sampai. Aduh. Kita minum berat bawa ni. Itu tak minum ada juga. Saya asli. So itu saja video kali ni trip ke Hat Yai. So kita jumpa lagi di next video, insyaAllah kalau ada trip. Thanks. Please watching the video. Subscribe, like and comment. Bye bye. Bacon malu pompolan lah. Ini orang bikin malu pompolan. Sama je. Orang pompa. Boleh mah? Dep Oh, letak dep ni. Ni basah. letak je. Jangan lap, dep je. Biar je dia serap. Kita ambil Allah tu. Biar tak apa. Kena malu komporan. Kau kejap bodoh tengah setting. Mak, apa ni mak? Apa benda hidup kau? Bapak mampu. Ni, tutup. Dah, tapi Tak masuk je, tak masuk. Tak masuk bodoh. benda lu masalah hidup dia ni tau. Bodoh dah saya ingat bodoh tadi. Aku yang disalahkan. Tak boleh bodoh. Tak masuk. Tengok situ. Aku tengok dah saya ingat babi tadi aku nak betulkan. Kita balik. Jap. Berapa besar ni? Air semua. Masa custom kan naik dalam plate.
guys. Dah sampai ke belum ni? Rahsia. Asyik dah tadi aku nampak Central KL ni tulis rahsia. Oh. Sampai belum? Belum? Rahsia. Ha? Ha? Hai. Dah sampai belum? Dah sampai dah guys. Sebelah sana. Guys, Jom. alhamdulillah guys, dah sampai kita Alhamdulillah. Malaysia. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dah sampai dengan jayanya. Baiklah. So ini aja video trip kita kali ini. Yes. So insyaAllah ada rezeki trip yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe guys. Video akan datang. Ya, Vlog betul. dekat Hatian. Yes, korang perlu support kita orang. So sampai di sini saja. Ada terkurang kami mohon maaf Ya, mohon maaf. dan ya. Semoga kita berjumpa lagi guys. Okay. Next trip. One, two. Itu nanti kita plan nanti ya. Nanti Okay. Okay. 1, 2, Dua. 3. 1, 2. Zas.